Tengah gulung naik ke atas dia ambil. Uish. Wah, padu lah. Giti. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemukan kembali dalam channel Koi Fishing. Ok guys, tak ada nak buat intro lah. Masa aku turun ni tak ada nak buat intro. Jadi kalau korang berminat dengan IB Trooper ataupun model Garmin yang aku pakai ni, ataupun IB Trooper ke apa, korang boleh hubungi kedai kat Melaka. Nombor aku sediakan. Kalau korang nak beli, jangan lupa sebut nama Koi untuk dapatkan diskaun. Yang terbaik tu, paling baik tu adalah dapatkan diskaun lah. Sebut nama Koi tau, jangan lupa. Ok, kali ni aku turun dengan member aku. Dah lama tak turun dengan dia. Kali ni berpeluang turun dengan dia. Kemudian kami usah-usah kat spot kat sini, ada jumpa satu kawanan ikan lah. Alhamdulillah. Mula-mula aku dah strike dulu. Aku strike ikan pertama, ikan jenaha. Dapat ikan. Ni. Dapat. Alhamdulillah cakap. Alhamdulillah kami terjumpa satu kumpulan lah. Kumpulan dia berkumpul kat bawah tu. Nasib kami hari ni, lepas tu kawan aku pula strike. Kalau saya 5 jari ni kan, kena 5 ekor sekali naik. 5 ekor. Akhirnya geramnya. Ada. Jenak ke senangin? Apa tu? Jenak lagi lah. Okey, cantik. Kita main jenak. Kenjik Alhamdulillah guys, masa ni memang dia tengah ada kat bawah tu. Dia tengah berkumpulan. Lepas tu dia dah ada cuit aku punya jig juga masa tu. Dan selepas tu aku strike pula. Alhamdulillah. Allah lucut. Ikan ni. Ikan ni. Masak tu. Memang jenak tu berkumpulan. Jadi kami tak lepas peluang lah. Lagipun kami punya masa tak banyak. Jadi aku pula strike ni. Banyak ikan. Dah ambil lagi. Jenak ni. Ikut naik atas. Tu dia, kan betul. Dia tengah banyak bawah ni. Banyaknya. Dapat sarang dia. Yeay. Lepas tu member aku strike lagi. Yang ni saiz sikit. Alhamdulillah. Nak try. Ui. Dia tu. Kalau kat tali kuat okey. Jangan kalau tali tak kuat kena long contract. Memang tangguh. Alamak, tangguh pula. Nampak. Apa ni? Jenak lagi ni. Ui, besar. Alhamdulillah. Tak keluar balik. Relax. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Dapatlah bang. Dapat ikan besar. Ikan you? Ikan you tak ada. Nampak dia main tadi, dia lalu. Dia tengok, ada ikan ni. Apa? Ikan cakap? Ikan jik kan? Dia punya tekan tu. Ikan cakap? Kau balik yang pudar dia. Alhamdulillah. Macam ni? Boleh? Goyang pula. Sekejap. Tunggu grade. Sekejap, ambil grade. Oh, grade tak bawa lah. Grade tak bawa. Grade tak bawa. Tu lah tu. Ambil gambar tak? Kejap lagi tak boleh. 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 Wih, kosong.
Lepas tu aku pula, kau tengok dia punya pecuk tu memang cair lah dek. Tengok ikan apa yang aku naik. Masuk juga kat dalam bakat ni. Ada ni. Cecaru ni kot. Kat belah tengah ni. Tengah gulung naik ke atas dia ambil. Uish. Wah, padu lah. Giti kot. Menjerit Drake ah. Tu lah. Cair. Air Drake. Rizal mesin kena basah sikit tu. Dah berasap. Masuk kan suara kan? Masuk. Allah Akbar. Awak kebat. Gubal ni. Gubal kot. Jaga tu sekejap. Ya Allah. Hmm. Ya Allah. Ambil sauk. Ya Allah. Jauh sekejap. Jauh lagi. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ni. Gubal kot. Ya Allah. Saya rasa gubal ni. Kata gubal. Gubal. Alhamdulillah. Gila dia punya pecut. Dia makan Apollo. Makan Apollo. Ikan polo. Dia punya pecut. Itu ikan apa? Ikan senangin. Ikan selangit. Ikan mayung. Geletar tangan. Dia bang dia. Woi, jaga-jaga tajam. Besar tu. 1, 2, 3, 4 gubal. Sini korang nak tengok kan, nak beza, nak tahu gubal dengan kurau mana senohong kan. Ini perbezaan dia 4 sesungut. Dia punya 4 sesungut bawah ni. Kalau kurau ada 5. Macam itu aku dapat kurau ada 5. Color dia ada pudar sikit. Kuat gila dengan lanjut dia ni. Oi, dia ni saya pernah cucuk depan tu lah. Sana sebelah ni. Kat sini juga. Memang kuat dia. Lepas pada tu kena lagi guys. Aku masa tu baru je turun jig. Terus je ikan ambil. Terkejut aku. Tahu lah bang. Jenah ni. Kena ekor. GT. Alhamdulillah. Kena ekor. Patutlah macam kuat. Woi, hilang Jik. punya betul. Jik hilang. Terbuka snap tu. Kuat gila GT ni. Dia main dekat bulu tu. Hmm. Dia boleh datang tu. Betul. Hilang Jik. Jaga-jaga. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Memang makan Jik lah. Nampak tak? Jik? Jik dalam mulut dia hilang cici. Hilang lah. Terbuka bang. Allah. Snack terbuka. Nasib baik. Ini pelayar ni. Ambil. Pelayar kecil boleh. Pelayar abang besar cakap kan. Boleh. Mana satu bulu-bulu. Kepala dia bulu-bulu. Kepala bulu-bulu. Ebek kot. Topi. Ambil. Tak tahu. Kan? Bukan. Okay guys, inilah hasil kami. Masa kami mancing ni lebih kurang 2 jam lebih lah. 2 jam, tak sampai 3 jam. Memang hasil memuaskan lah dengan masa yang banyak tu kan. Jadi kami pun susuikan. Inilah hasil kami. Alhamdulillah kan. Senangin tu lah paling besar. Ataupun gubal kan. GT, jenahak, senangin. Inilah hasil-hasil kami. Memang berlauk lah. Berminyak mulut orang kata kan. Saya saiz lah tu. Okay guys, terima kasih yang menonton. Jangan lupa jika korang berminat dengan IB ataupun tempat duduk yang aku duduk ni, korang boleh hubungi kedai kat Melaka lah untuk dapatkan diskaun. Jangan lupa sebut nama Koi. Dan kita jumpa lagi video yang akan datang.
Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum. Bye bye. Terima kasih menonton. Cakap lama air tak kena. Ambil Apollo juga Apollo. Ganas. Ganas Apollo. Padu lah. Ni bukan bawa dari rumah kau ya? Bukan. Bukan bawa dari Melaka.